buat apa ni? Buat ulat. Siap pakai apron. Tak tu. Oh, nanti tak kotor. Wow, kakak buat ulat warna apa tu? Dia nak bagi ulat ni dekat siapa? Dia nak bagi ulat ni dekat Tok Mak. Syakil tak buat ke? Oh, dia malas. Dah siap ke? Oh. Kotor? Tak apa, nanti boleh basuh. Mana awak punya ulat? Ha. Tu. Ni ulat dia. Warna-warni. Ni dia punya apa? apa? Ada ya. Oh, ni mata Abdi punya apa? Mata dia. Ulat dia dah siap. Mana? Macam ni kejadian ulat dia. Best tak? Best. Nak buat anak. Oh, nak buat lagi banyak.